Assalamualaikum. Saya pelajar Akademi Misal. Saya nak tanya tentang bully boleh tak? Boleh. Okay, sebelum tu kenalkan diri dulu. Nama awak apa? Pernahkah anda mengalami atau menyaksikan kes bully kat sekolah? Mengalami tidak pernah, tapi menyaksikan. Contoh-contoh bully yang pernah nampak apa? Public ini. Oh, physical ni. Faham? Jenis bully apakah yang paling kerap berlaku dekat sekolah? Body shaming asalnya. Biasanya contohnya? Kata shaming dia botak, gemuk, gitu. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah perasaan mangsa bully menurut pandangan anda? Mungkin dia akan trauma sebenarnya. Trauma tanpa sekolah. Apakah tindakan yang biasanya diambil oleh pelajar apabila melihat kes bully? Sebenarnya dia akan bagi tahu untuk disiplin ataupun tunjukkan counselling lah. Adakah anda berani melaporkan kes bully? Kenapa? Saya berani sebab kita patut bantah kes bully ni. Okey, soalan yang terakhir. Apakah langkah yang anda rasa berkesan untuk mencegah bully di sekolah? Kita kena buat kempen. Kempen anti-bully lah. Okey, itu saja. Okey. Kami semua daripada student Unisel. Jadi kami nak bertemu dengan awak semua tentang hak asasi, keselamatan dan anti-bully. Okey, baik. Mari kita memulakan soalan. Tapi sebelum tu kita kenalkan nama dulu. Soalan yang pertama, apakah yang anda faham tentang maksud bully? Lebih kepada muzik, kacau fizikal orang. Soalan kedua, jenis bully apakah yang anda faham tentang penganiayaan yang kerap berlaku di sekolah? Bully daripada media sosial. So, benda tu senang berlaku. And tersebar and betul. Soalan yang keempat, bagaimanakah perasaan mangsa bully yang menghadapi segala-gala apa yang dia hadap? Apa yang dia orang hadap? Gangguan mental, stress, sedih. Takut? Apa? Mungkin dia trauma jugalah macam tu. Okey, terima kasih untuk sesi pemubuhan ni. Harap tak ada salah faham ke daripada kami. Terima kasih. Sebab ini duit sangat kita. Okay. Nama saya Atira. Saya dari pelajar Misal. Saya nak interview awak tentang bully. So, saya nak tanya awak. Nama awak apa? Nama saya. Pernahkah anda mengalami atau menyaksikan kes bully di sekolah? Tak pernah. Tak pernah kena, tak pernah nampak? Orang kena dan pernah nampak ini. Bagus. Jenis bully apakah yang paling kerap berlaku? Contoh macam fizikal ke, lisan ke, cyber ke? Cyber. Selalu nampak bully cyber kan? Dalam TikTok WhatsApp. Contoh Status contoh TikTok. Oh, dia macam kira buka app lah macam tu. Faham. Okay. Apakah tindakan yang biasanya diambil oleh pelajar apabila melihat kes bully? Kan report ke cikgu lah. Kalau cikgu tak tahu, polis lah. Okay. Soalan terakhir. Apakah langkah yang anda rasa berkesan untuk mencegah bully di sekolah? Apa yang awak boleh buat ataupun apa yang pihak sekolah boleh buat untuk kurangkan kes bully itu terjadi? Ceramah bully. Tindakan lah kalau yang ada bully tu. Itu je lah. Okay, itu saja. Terima kasih.